Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Arif. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada anda kerana anda telah pun menggunakan produk SIM card paling terbaik sekali dekat dalam Malaysia. Itu jaminan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya bagi tahu macam tu? Yang pertama, Tonwow ini adalah SIM card prepaid. Prepaid dah tentu-tentu jauh lebih jimat daripada postpaid. Prepaid tak perlu bayar any cas SST dan cas tambahan seperti mana postpaid. Prepaid anda boleh bayar ikut plan yang anda mahu. Anda nak jimat, ambil plan yang murah. Bulan depan anda nak yang premium, anda keluar duit lebih sikit. Bermakna postpaid anda guna banyak ke, anda guna sikit ke, anda tetap bayar nilai yang sama dan kena ikat kontrak. Berbanding dengan prepaid, anda tak ada kena ikat kontrak. That's why prepaid jauh lebih murah daripada postpaid. Yang kedua, Tonwow dia dikuasakan oleh Celcom Digi. Tonwow anda boleh top up di mana saja saluran asalkan top up Digi. Dan daripada segi coverage, mereka menggunakan 100% coverage Celcom Digi. Kalau anda nak tahu, Celcom Digi merupakan coverage paling luas dalam Malaysia. Ini bukan saya kata, tapi mereka sendiri yang beritahu mereka adalah nombor 1 coverage paling luas. Jadi, biasanya di mana-mana anda pergi, most probably, selagi mana ada line Celcom Digi, kat situ mesti ada Tonwow. Jadi bab coverage, jangan risau. Anda dah pun menggunakan SIM card yang coverage dia paling luas dekat dalam Malaysia. Nombor 3, SIM card Tonwow dia bukan macam SIM card yang anda pakai sebelum ni. Anda bayar setiap bulan, anda hanya diberikan call, SMS dan juga internet. Tetapi Tonwow, anda dapat ekstra lagi kelebihan. Contoh, internet Tonwow 4G dan 5G dua-dua dia support. Dah lah coverage luas, internet punya kelajuan pun gini. Data yang anda guna kalau tak habis, dia akan bawa ke bulan seterusnya. Maknanya baki data boleh bawa ke depan sampai anda dah tak tahu dah nak guna buat apa. Yang seterusnya, plan data Tonwow sangat berbaloi dan betul-betul ikut keperluan anda. Tonwow ada yang paling murah dan yang paling premium. Paling murah RM20 sahaja anda boleh dapat 25GB data unlimited call. RM35 anda boleh dapat 75GB unlimited call. RM50 anda boleh dapat 140GB unlimited call. Dan RM60 anda boleh dapat 240GB unlimited call. Kalau anda nak tahu, purata penggunaan data rakyat Malaysia selama sebulan adalah sebanyak 23.9GB sahaja. Data ini bukan saya yang bagi, tapi CEO Celcom Digi sendiri yang umumkan. Jadi, purata penggunaan data bulanan adalah sebanyak 20 hingga 30GB sebulan. Bayangkan Tonwow RM35, dia bagi 75GB data. Tak cukup ke? Jadi sebab itu saya beritahu rakan-rakan semua, data yang ditawarkan oleh Tonwow adalah mencukupi dan ikut keperluan kita. Bahkan baki data yang tak habis pun dia akan bawa ke depan. Jadi dah macam unlimited. Tapi SIM card saya ada unlimited lah, tuan-tuan. Unlimited itu sebagai attraction saja. Sebenarnya kita tahu tak berapa penggunaan bulanan data kita. Kita tak guna sampai beribu gig pun. Jadi sebab itulah kita kena tahu berapa penggunaan kita. Data yang ditawarkan oleh Tonwow, dia dah lepas daripada purata penggunaan data bulanan rakyat Malaysia. Jadi dah cukup dah, tuan-tuan. Yang seterusnya, Tonwow juga beri perlindungan takaful kepada semua pengguna-penggunanya. Pertama, Tonwow berikan perlindungan takaful kemalangan bermula RM30,000 sampai RM50,000. Dia cover sampai umur anda 75 tahun. Jika anda meninggal dunia disebabkan kemalangan, at least waris ataupun orang yang anda sayang bolehlah dapatkan bantuan takaful tersebut jika apa-apa jadi kepada anda. Nombor 2, takaful hibah ataupun takaful nyawa. Jika anda meninggal dunia disebabkan apa-apa saja, waris anda boleh dapat bantuan takaful sebanyak RM4,000. Tuan-tuan, cuba anda fikir, selama ni anda bayar setiap bulan handphone anda sekarang ni, berpuluh-puluh tahun anda guna, kalau jadi apa-apa kepada anda, ada tak SIM card tersebut dia bagi apa-apa bantuan kepada ahli keluarga anda? Tak ada kan? Tetapi dalam Tonwow, anda tak perlu risau. Apa-apa jadi kepada anda, at least waris ataupun orang yang anda sayang, adalah juga company Tonwow ni bagi sedikit sumbangan pada mereka untuk mereka teruskan hidup. Bukannya anda kena bayar. Dia bagi free. Jadi nampak tak beza SIM card yang anda pakai sekarang dengan SIM card Tonwow? Yang seterusnya, setiap kali anda top up SIM card Tonwow, anda akan diberikan point voucher. Point ini bila dah terkumpul, dah jadi banyak, anda boleh tebus balik point ini untuk anda beli barang secara percuma di outlet-outlet yang terpilih seperti Watson, T-Life, Yao Yao, Grab, GrabMart, GrabCar, Adidas, Google Play
dan sebagainya. Anda boleh rujuk dekat apps MyWow. Dan yang paling best, point tersebut anda boleh tebus kepada cash. Cash itu akan masuk dalam Touch and Go e-wallet anda dan anda boleh belanja apa saja. Tuan-tuan, cuba anda fikir, sebelum ni anda pakai SIM card lain, setiap bulan berapa anda bayar? Saya bagi contoh RM50. Setahun dah RM600 anda keluar. 10 tahun anda guna, anda dah habiskan RM6,000. RM6,000 anda bayar, apa barang yang anda boleh dapat percuma? SIM card tu bagi. Kalaulah anda guna SIM card Tuan Wow, dah tentu macam-macam benda anda dah boleh beli secara percuma. Betul tak? Dan yang seterusnya, Tuan Wow bagi anda income setiap bulan. Caranya, anda hanya perlu perkenalkan SIM card yang bagus ni kepada ahli keluarga ataupun kenalan-kenalan anda. Apabila mereka guna, mereka dapat semua manfaat yang saya cerita tadi dan anda pula dibayar oleh Tuan Wow tiap-tiap bulan. Orang kata SIM card itu bayar murah, dapat data unlimited, tapi tetap bayar tiap-tiap bulan. Soalnya kita memperkenalkan SIM card itu kepada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, kita suruh dia pakai sebab data dia unlimited kononnya. Tapi apa yang company tu bayar kita? Ada tak bayar kita 10 sen masuk dalam akaun bank? Tak ada, tuan-tuan. Jadi, alangkah baiknya kalau kita suruh semua ahli keluarga kita, kenalan-kenalan kita pakai SIM card Tuan Wow, dapat manfaat yang Tuan Wow bagi dan kita pula dibayar tiap-tiap bulan. Tuan-tuan, selagi mana mereka terus guna SIM card tu, kalau mereka guna 10 tahun, 10 tahun lah anda dibayar tanpa henti. Dan yang terakhir, income yang kita dapat itu boleh diwariskan. Kita sudah aktif perkenalkan SIM card ni pada ramai orang. Pendapatan kita mungkin 1,000, mungkin 3,000 sebulan. Tiba-tiba ditakdirkan kita meninggal dunia. Walaupun kita dah tak ada, income itu tetap akan berjalan tiap-tiap bulan sebab orang top up tiap-tiap bulan. Company tidak hanguskan income tersebut, bahkan dia terus membayar. Dan income tersebut boleh kita wariskan kepada orang-orang yang kita sayang untuk mereka teruskan hidup. Jadi mana kita nak jumpa peluang macam ni, tuan-tuan? Sebab itu saya kata SIM card Tuan Wow adalah produk yang terbaik dekat dalam Malaysia.